sampai habis 5-6 ribu, baik nikahkan terus. Ni tunang 3 tahun. Masa sekolah dah bercinta berapa belas tahun, daripada darjah 1 sampai form 5. Lepas tu sambung pula universiti 2 tahun. Lepas tu tunang lagi 3 tahun. Berapa lama nak buat maksiat tu? Ni yang masalah kita tak faham ni tuan-tuan. Tunang bukan tiket halal. Bukan dia tunang boleh suka-suka suruh lelaki tu bawa anak kita keluar, tak. Berapa ramai hilang dara ketika dalam pertunangan. Lepas tu tinggalkan, ditinggalkan, meninggal dunia. Dah habis macam mana? Saudara tu besok kahwin dengan suami lain dah tak ada dara dah. Kalau janda lain cerita. Kalau anak dara yang tak ada dara sebab tunang punya hal. Salah siapa? Salah mak bapak. Patut Jabatan Agama dengan mufti-mufti kena buat satu fatwa, mana anak-anak dara yang keluar rumah tanpa ada mahram, denda. Bapak dia denda kena keluar 40 hari. Jangan dia dengan duit je. Denda tak si duit.